Dan yang ketiga isyaratnya adalah bagaimana yang kita sebutkan tadi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan islahlah bagiku akan zuriat aku. Jadi bila mana Nabi dah tengok kelompongan, yakni perkara-perkara yang pelbagai yang berlaku dalam kalangan masyarakat Arab, tetapi tak tahu apa solusi kepada perubahan tadi, apabila mereka merendahkan martabat wanita, apabila mengambil hak anak yatim, tidak mahu membantu orang miskin. Jadi apa solusinya? Maka datanglah wahyu kepada Nabi SAW, wa aslih li fi dzurriyyati. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia pada malam ni, alhamdulillah, dapat kita bertemu dalam majlis ilmu ni, dalam kuliah kita berkaitan dengan sirah junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam ni insya-Allah kita akan sambung membicarakan tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penerimaan wahyu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Jadi sebelum ini kita dah membahaskan berkaitan dengan sirah sebelum daripada turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini insya-Allah kita akan tengok berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Nabi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda berusia 40 tahun. Ini Allah Subhanahu wa taala ada mengisyaratkan di dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ayat ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang usia 40 tahun. Ini mungkin kebanyakan kita ni antara usia yang hampir ke 40 tahun ataupun awal dalam 40-an. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat. Ayat ini bukan cerita kenapa Nabi SAW menerima wahyu pada 40 tahun. Sebab apa? Sebab ketika mana Nabi menerima wahyu tu, ayat ini belum diturunkan, tapi ia sebagai isyarat. Maknanya satu isyarat yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita apa hikmah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi SAW mendapat wahyu pada usia 40 tahun. Kenapa tak lebih awal 25 tahun? Kenapa tak lebih awal mungkin 20 tahun? Hatta mungkin pada usia remaja Nabi SAW, sebagaimana Nabi Ibrahim mendapat wahyu pada usia remaja. Nabi Isa lagi lah. Ini selepas maknanya dilahirkan. Jadi ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan usia 40 tahun itu adalah usia yang Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala.
diisyarat daripada ayat surah Al-Ahqaf ayat 15 ni. Allah Subhanahu wa taala sebut hatta idza balagha ashuddahu, dan ketika hinggalah apabila ia sampai kepada umur yang mana umur syiddah, ashuddahu umur yang syiddah, umur yang mana usia yang memiliki kekuatan. Syiddah ni syadid, ini sesuatu yang kuat, ini kekuatan yang sempurna. Wa balagha 40 sanah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usia itu adalah usia 40 tahun. Jadi kalau kita tengok pada usia 20-an, 20 ke 30 tahun adalah usia mungkin permulaan, maknanya further study kan, nak sambung pembelajaran, habis pembelajaran, usia yang nak bina karier dalam kehidupan. Maka bila sampai pada usia 40 tahun ini, kebiasaannya dia mendapat maknanya satu bentuk kematangan dari sudut cara fikirnya, kematangan dari sudut, mungkin dari sudut ekonominya lebih stabil kan, dari sudut tubuh badannya yang sepatutnya pada usia 40 tahun ni mencapai kepada kemuncak, yakni kekuatan tubuh badannya. Jadi ini isyarat daripada Al-Quran apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi SAW kemampuan-kemampuan yang kita sebutkan tadi, antaranya kemampuan yakni kematangan dalam berfikir. Pada usia ini kita dah tak kurang nak fikir tentang nak bergaduh kan, malas dah nak fikir tentang dari sudut ini, kita lebih cenderung nak fikir kepada apa yang kita nak buatkan, nak tinggalkan pada hari tua sekurang-kurangnya untuk anak isteri kita. Dan lebih lagi maknanya kita sebagai orang beriman maknanya memikirkan tentang apa yang kita nak tinggalkan setelah mana Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Jadi usia 40 tahun, jadi kematangan berfikir yang ada pada Nabi SAW sendiri adalah dari sudut Nabi tidak lagi berfikir tentang diri sendiri. Ini kita berfikirkan tentang bagaimana kita boleh contribute, bagaimana kita boleh memberi kepada orang lain. Sebab apa? Sebab dah sampai kematangan dari sudut mungkin dah sedikit stabil kan. Yang ni kita tahu dari sudut harta wang ringgit kita bukan untuk diri kita saja, tapi untuk komuniti kita kan. Jadi Nabi SAW menghadapi kematangan berfikir yang serupa. Bila Nabi SAW tengok berkaitan dengan orang melakukan riba dalam jual beli, ini sesuatu benda yang perlu diperbaiki, tetapi apa cara, apa perkara yang dapat menggantikan amalan tersebut yang telah berakar umbi dalam kalangan masyarakat Arab. Bila nampak dari sudut anak yatim yang tidak dihiraukan, bahkan diambil hak mereka, dalam surah Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala sebut. Jadi bagaimana nak merawat sikap orang-orang yang tidak mempedulikan anak yatim ini? Nabi SAW kalau kita sebutkan terdahulu sebelum menjadi Rasul pun, Nabi ada bantu anak yatim, Nabi bantu orang miskin. Tapi kalau komuniti yang Nabi SAW berada itu bukan komuniti yang saling membantu, komuniti yang sama-sama nak membantu orang miskin, sama-sama nak membantu anak yatim, maka ia hanya sekadar maknanya perbuatan Nabi SAW, tapi dia tidak membawa impak ataupun perubahan yang lebih besar ya. Maka Nabi SAW memikirkan apakah solusinya. Jadi banyak perkara yang berfikir, yang bermain di fikiran Nabi SAW untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliah tersebut, kematangan itu sampai kepada usia kematangan tersebut. Bahkan pada usia ini, kalau kita sebutkan sebelum ini, Nabi telah pun berkahwin dengan Khadijah. Nabi telah pun, maknanya kalau dalam bahasa kita sekarang ini macam financial freedom, yang dah tak kisah dari sudut nak mencari harta kan. Jadi kematangan yang pelbagai dari sudut pemikiran terutamanya, kestabilan dari sudut ekonomi,
kestabilan dari sudut maknanya kesihatan tubuh badan, maka Allah Subhanahu wa taala sebut qala rabbi auzi'ni. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut ketika mana Nabi SAW menerima wahyu di atas bukit, di atas Jabal Nur, bukit cahaya, Gua Hira, maka Allah Subhanahu wa taala sebut qala rabbi auzi'ni. Allah kata pada usia 40 tahun ini, hampir 40 tahun ataupun 40 tahun dah lebih sikit pun, maknanya dalam range 40-an, maka Allah kata sepatutnya sama-sama kita memperbanyakkan doa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku agar aku dapat bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi macam mana nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka turunnya Al-Quran mengajarkan cara untuk bersyukur. Sebab itu kita sebut dalam ayat Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran ila akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat itu sebut dengan la'allakum tashkurun. Antara tujuan penurunan Al-Quran itu adalah membentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana nak bersyukur pada usia 40 tahun ini? Maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan Al-Quran, yakni dengan pertama kali turunnya wahyu pada Nabi SAW pada usia 40 tahun. Itu hikmahnya. Wa ala walidayya, ini pada usia 40 tahun, setelah mana ada kematangan cara fikir dari sudut ekonomi. Jadi kita pun terfikir untuk membalas budi khususnya kepada ibu bapa kita. Pada usia 20-an, 30-an ni mungkin anak kecil lagi, nak kena orang kata apa, tengok dari sudut perkembangan anak dan sebagainya. Bila dah besar masing-masing, maka adalah maknanya kita terfikirkan, maknanya kalau boleh kita dapat membantu ibu bapa kita. Wa ala walidai, sebagai tanda syukur kepada mereka, terima kasih. Wa an a'mala salihan tardah, dan juga amal salih yang diredai. Jadi pertama Nabi SAW menerima wahyu pada usia 40 tahun adalah untuk Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi cara untuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala itu mesti terkait dengan keimanan. Maka Allah turunkan wahyu pada usia 40 tahun. Syukur atas nikmat yang diberikan kepada diri kita dan juga kepada ibu bapa kita. Disebabkan nikmat yang diberikan kepada ibu bapa kita, hari ini kita dapat apa yang kita dapat hari ini. Contoh dari sudut bila Allah bagi rezeki kepada ibu bapa kita, antara kita boleh belajar di universiti dan sebagainya, hari ini kita mendapat pekerjaan yang lebih baik, ataupun sumber income yang maknanya lebih baik. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut isyarat pada usia 40 tahun itu wa an a'mala salihan tardahu, dan juga amal saleh yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak kata sekadar amal saleh, tetapi amal saleh yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak tahu amal saleh yang kita laksanakan itu Allah redha, Allah terima? Maka turunnya wahyu untuk memberi tahu kepada kita tentang apakah punca dan keredaan Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita melakukan amal saleh. Sebab apa? Sebab orang yang bukan Islam pun buat perkara kebaikan juga. Tapi bagaimana kebaikan yang dibuat itu nak mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka turunnya wahyu kepada Nabi SAW untuk mencapai kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga isyaratnya adalah bagaimana yang kita sebutkan tadi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan islahlah bagiku akan zuriat aku. Jadi bila mana Nabi dah tengok kelompongan, yakni perkara-perkara yang pelbagai yang berlaku dalam kalangan masyarakat Arab, tetapi tak tahu apa solusi kepada perubahan tadi. Apabila mereka merendahkan martabat wanita, apabila mengambil hak anak yatim, tidak mahu membantu orang miskin. Jadi apa solusinya? Maka datanglah wahyu kepada Nabi SAW, wa aslih li fi dzurriyyati, dan islahlah bagiku zuriatku. Maka di sini
daripada ayat ini, isyarat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu pada usia 40 tahun adalah untuk mengajar kepada Nabi SAW bagaimana syukur yang sebenarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengajar kepada Nabi SAW dan juga kepada kita bagaimana amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah bagaimana nak memperbaiki masyarakat yang mana berada dalam kerosakan dari sudut moral, dari sudut akhlak. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh. Jadi Nabi SAW pada usia 40 tahun tadi ada kematangan dari sudut fizikal, yakni dari sudut, kalau kita tengok daripada Mekah nak pergi ke Gua Hira tu agak jauh kalau nak berjalan kaki, kan. Dan pula nak naik Gua Hira tu, hari ni kita naik pun, kalau waktu sekarang ni, hari ni yang kita naik gua tu lebih kurang dalam sejam lebih, kan, kita nak naik dan turun tu, kan. Itu pun dah ada jalan dia. Kalau kita bayangkan Nabi SAW naik pada waktu tu yang mananya kawasan yang berbukit, yang berbatu-batu, nak naik panjat, naik atas tersebut. Dan kenapa Gua Hira? Ini penting. Kalau tadi kita sebutkan kenapa 40 tahun dan kenapa Gua Hira. Gua Hira adalah satu tempat yang mana batu-batunya, bila kita naik atas Gua Hira tu, kita tengok ke bawah, kan, kawasan batu-batu dia ni, batu-batunya itu akan kita lihat kebanyakan mengarah ke arah kiblat, kan, Gua Hira. Dan yang mana kalau kita duduk atas Jabal Nur tu, kita akan nampak Mekah, kan. Kita akan nampak Mekah ataupun kita juga akan nampak Kaabah lah. Cuma sekarang ni terlindung dengan pelbagai bangunan lah. Kalau directly dulu, maknanya pada masa dulu, maknanya boleh nampak direct kepada Kaabah. Dan Gua Hira juga adalah simbolik kepada tempat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu. Bukan bermakna kalau kita ada masalah pergi bertapa kat gua, tak. Tapi ia menunjuk kepada adanya waktu perlu kita bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita adanya waktu kita mencari di manakah tempat-tempat yang kita boleh pelajari Al-Quran, pelajari ilmu-ilmu agama, seperti mana Nabi SAW mempelajari Al-Quran daripada Jibril di atas Gua Hira. Maka itu isyarat-isyarat. Kita nak sebutkan bukan sekadar cerita, kan? Kalau saya nak cerita, kita boleh cerita Nabi terima di Gua Hira pada usia 40 tahun, kan. Ini kita boleh cerita sekali lalu pun boleh cerita. Tapi hikmah daripada sirah itu yang kita nak, kan. Kerana setiap yang berlaku pada Nabi SAW, dia ada hikmahnya bagi kita, ada pedomannya bagi kita, kan. Nabi SAW menerima pada usia 40 tahun, kita sebut tadi ada 3 sebab. Nabi SAW menerima di mana? Di Gua Hira pun ada sebab. Yang dikenali Gua Hira tu sebagai Jabal Nur, bukit cahaya, yang mana ia menunjukkan kepada turunnya Al-Quran di bukit tersebut sebagai satu cahaya kepada Nabi SAW dan kepada alam keseluruhannya, membimbing manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengeluarkan manusia ini daripada kegelapan kepada cahaya, kan. Jadi cahaya itu merujuk kepada apa? Kalau kita tengok perkataan az-zulumat, zulumat ni didatang dengan bentuk plural, kan. Ini banyak, kata yang banyak. Tapi nur dia adalah singular, kan. Jamak ataupun plural kepada nur ni anwar, kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut minaz zulumati ilan nur, kerana kegelapan jalannya itu banyak, pelbagai. Tapi nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cahayanya yang satu, iaitulah daripada Al-Quran, kan. Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, kan, yang memberi petunjuk kepada manusia agar mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Yang ketiga, bilakah berlakunya peristiwa ini? Pada usia Nabi 40 tahun, di mana di Gua Hira. Bila berlaku peristiwa ini? Berlaku peristiwa ini pada bulan Ramadan. Kata para ulama, ia berlaku pada tanggal 17 Ramadan, iaitulah hari yang kita hari ini sambut sebagai hari nuzulil Quran. Jadi nuzulil Quran disebut sebagai nuzulil Quran adalah kerana peristiwa ini, peristiwa kali pertama turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Nuzul Quran itu bukan peristiwa Al-Quran turun secara keseluruhan. Kita tahu Al-Quran ini ada dua peringkat penurunan. Satu, Al-Quran yang turun daripada Lauh Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala sebut bal huwa Quranun Majid fi lauhim mahfuz. Al-Quran yang turun di Lauh Mahfuz ke langit dunia, ataupun tempatnya disebut sebagai Baitul Izzah, secara sekaligus. Ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Kalau kita nak tengok 17 Ramadan itu belum lagi 10 malam terakhir, sedangkan Lailatul Qadar itu berada dalam 10 malam terakhir. Jadi turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu merujuk kepada turun Al-Quran secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan kemudiannya daripada langit dunia, Jibril membawa ayat-ayat Al-Quran itu secara beransur-ansur kepada Nabi SAW, dan permulaannya ia berlaku pada 17 Ramadan. Jadi nuzulul Quran itu kita menyambut bukan turun sekaligus Quran, tetapi turunnya Al-Quran kali pertama kepada Nabi SAW dalam peristiwa yang sedang kita bincangkan ini, peristiwa turunnya wahyu pada 17 Ramadan. Jadi kalau kita nak tengok kenapa 17 Ramadan, ulama bahaskan 17 Ramadan. Walaupun dari sudut memanglah dalam Islam angka-angka ni dia tidaklah ada orang kata apa kelebihan yang tertentu, sebagaimana mungkin kalau kita tengok orang Cina kan, maknanya angka-angka ni dia ada makna-makna yang tertentu. Macam contoh angka 4 ni apa, angka kematian kan. Sebab tu tengok bangunan-bangunan yang kalau kata tokennya Cina mesti tak ada nombor 4. 3 batu 3A, kemudian nombor 5. Jadi walaupun sedemikian, dia ada isyarat sebagaimana yang saya sebutkan tadi, macam umur 40 tahun ada isyarat kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu pada umur 40 tahun. Sedemikian juga maknanya kenapa 17 Ramadan. Kalau kita tengok 17 surah yang ke-17 di dalam Al-Quran adalah suratul Isra, yang mana suratul Isra dalam banyak-banyak 114 surah, suratul Isra adalah surah yang paling banyak disebutkan perkataan Al-Quran. Ada 11 kali. Daripada 60 ataupun 70 keseluruhan dalam Al-Quran, 11 kali perkataan Al-Quran itu disebutkan dalam suratul Isra, yang menunjukkan kepada kepentingan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-9 suratul Isra, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Yani sesungguhnya Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kitab yang memberikan hidayah yang lebih benar, yang lebih betul. Yahdi lillati hiya aqwam, yang lebih benar, yang lebih betul daripada kitab-kitab yang terdahulu yang telah diselewengkan oleh pengikutnya. Maka isyarat kepada kita turunnya pada 17 Ramadan ini menunjukkan kepada turunnya Al-Quran yang benar, yang lebih betul, yang membawa wahyu yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kitab-kitab agama yang telah diturunkan sebelum kedatangan Nabi SAW itu telah pun diselewengkan. Maka isyarat kepada tarikh turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi SAW pada 17 Ramadan. Baik. Jadi kalau kita tengok Nabi SAW pada ketika itu digambarkan, mana sebelum Nabi SAW menerima wahyu tersebut, disebutkan bahawa Nabi SAW membawa bekalan makanan
dan air, serta baginda pergi ke Gua Hira di Bukit An-Nur yang jaraknya lebih kurang 3 batu daripada bandar Mekah. Turut bersama adalah keluarga Nabi SAW. Di sana Nabi SAW tinggal selama sebulan dalam bulan Ramadan. Baginda memberi jamuan kepada fakir miskin yang menziarahinya. Di samping Nabi SAW menghabiskan masanya di sana untuk beribadah dan berfikir mengenai alam semesta sekeliling, kudrat di sebalik penciptaannya. Baginda tidak senang dengan akidah pegangan syirik kaumnya yang terlalu rapuh dan reput, serta tasawurnya yang tidak bertunjang. Tapi Nabi SAW tidak mempunyai jalan keluar yang jelas ataupun satu manhaj yang padu dan haluan arah tuju yang boleh Nabi SAW berpuas hati. Jadi Nabi SAW disebutkan, ini satu benda yang menafikan tumahan terhadap Nabi SAW. Bila beruzlah ke Gua Hira, Nabi tinggalkan masyarakat, duduk seorang-seorang, tinggalkan ahli keluarga, biar isteri Khadijah yang uruskan semua anak. Jadi pertama, kalau kita tengok tadi pada cerita yang disebutkan di sini, Nabi SAW pertama sekali Nabi bawa bekalan. Jadi bekalan itu siapa yang menyiapkan bekalan tersebut? Dari sudut makanan dan juga airnya, Khadijah radhiyallahu anha yang menyiapkan. Jadi kalau Khadijah tidak bersetuju dengan Nabi, maknanya terasa hati dengan Nabi SAW. Kenapa Khadijah pula yang menyiapkan kepada Nabi bekalan makanan tersebut? Bahkan disebutkan di sini ada waktu-waktu yang tertentu Nabi SAW bersama dengan keluarga Nabi SAW, maknanya sama-sama pergi ke sana. Bukanlah bermakna Nabi berada di Jabal Nur, di Gua Hira itu Nabi duduk dalam gua. Kalau kita tengok pernah naik atas tu kan, maknanya bukanlah bermakna duduk dalam celah-celah gua tu sepanjang sebulan tu tak turun-turun, tak keluar-keluar. Tapi Nabi duduk berdekatan dengan kawasan Jabal Nur, Gua Hira itu. Nabi bawa makanan dalam masa yang sama. Kalau ada fakir miskin, orang yang nomad kan, yang duduk merata-rata, sebab orang kaya-kaya ni duduk kat bandar lah kan. Jadi orang-orang yang nomad pada pasir yang datang bertemu dengan Nabi SAW, Nabi jamu makan. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ketika mana Nabi beruzlah itu pun Nabi tak meninggalkan kaumnya, tak meninggalkan orang lain, bukan pergi duduk seorang-seorang senyap tak tahu apa kan. Tapi Nabi SAW hanya bersama dengan keluarga Nabi. Nabi mendapat bekalan makanan dan air daripada keluarga Nabi SAW dalam masa yang sama. Di sana selain daripada ibadah yang dilakukan, Nabi SAW juga membantu ataupun memberi makan kepada fakir miskin yang datang berziarah kepada Nabi SAW. Baik. Jadi disebutkan di sini juga adalah Nabi SAW beribadah, sedangkan kita sebut wahyu belum diturunkan. Dalam hadis nanti kita akan pelajari hadis yang disebutkan berkaitan dengan Nabi SAW beribadah di dalam Gua Hira itu disebut dengan perkataan tahannus. Tahannus ini bermakna ibadah yang dilakukan itu bukanlah ibadah solat, bukan juga ibadah doa, bukan ibadah zikir dan sebagainya, sebab wahyu belum turun. Jadi Nabi duduk di sana dalam sebulan dalam bulan Ramadan. Ini orang Arab pada ketika itu dah tahu makna bulan itu dinamakan Ramadan. Ini cuma lagi Ramadan sudah tentulah bukan Ramadan yang mana berpuasa di dalamnya. Cuma nama Ramadan tu dah ada. Jadi Nabi SAW duduk dalam bulan Ramadan, bertahanus, beribadah di sini. Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadah memikirkan bagaimana tadi yang disebutkan, berfikir mengenai alam semesta di sekelilingnya, dari sudut kudrat di sebalik penciptaan alam. Ibadah dari sudut makna tidak senang, dari sudut akidah kesyirikan yang Nabi lihat ia adalah akidah yang rapuh dan juga tasawurnya yang tidak jelas. Ibadah yang mana bagaimana nak mengeluarkan, cara nak mengeluarkan manusia ini daripada jahiliahnya, daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Jadi ini semua bentuk-bentuk ibadah selain yang mana kita sebutkan ibadah solat, zakat dan sebagainya. Bahkan ini adalah ibadah yang terawal Nabi SAW hatta sebelum turunnya wahyu kepada baginda. Yang ini berfikir tentang alam. Kita bawa mungkin anak kita pergi tempat
isteri kita, tengok kepada keindahan alam kan. Sini kan kawasan dekat dengan Bukit Bukau kan, dekat dengan Broga dan sebagainya. Jadi kita bawa anak-anak kita, keluarga kita pergi hiking sebagai contoh, tengok keindahan alam, itu ibadah kan. Mengaitkan dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ia menjadi ibadah. Kemudian kita memikirkan dari sudut bagaimana kita nak ubah, nak islah diri kita, nak islah ahli keluarga kita, nak islah maknanya masyarakat yang berada bersama dengan kita, jiran kita, solusi yang ni tuan-tuan yang mana sama-sama mengimarahkan surau ini, fikir macam mana cara kita nak ajak orang supaya lebih dekat dengan surau dan sebagainya. Itu adalah ibadah, selain daripada ibadah yang khusus yang kita laksanakan. Sebagaimana Nabi SAW memikirkan bagaimana nak keluarkan masyarakat ini daripada akidah yang rapuh, bagaimana nak merawat dari sudut akhlak yang buruk, fikir. Jadi fikir itu adalah satu bentuk ibadah yang disebutkan, yang dilaksanakan oleh Nabi SAW sebelum daripada turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW memilih untuk beruzlah. Dengan makna di sini ada waktu yang kita bersama dengan masyarakat, bersama dengan orang lain. Ada waktu yang perlu kita cari untuk kita bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu di sepertiga malam, waktu yang kita bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sebut dengan curhat, curahan hati kita, dari sudut keinginan, apa yang kita nak, apa yang kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan bagi kita urusan kita. Nabi SAW baginda sebagai persiapannya, Nabi SAW memilih untuk berikhtilat, disebut di sini berikhtilat ataupun beruzlah, dan memutuskan kesibukannya daripada kehidupan duniawi. Ini menunjukkan kepada kepentingan untuk ada masanya kita beruzlah, dengan maksud kan kita bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu pun maknanya nak pergi masuk dalam gua ke sebagainya, cukuplah kita bangun di saat orang lain tidur kan. Baik. Jadi disebutkan di sini Nabi SAW menerima wahyu tadi pada usia hampir 40 tahun 6 bulan 12 hari. Ini disebutkan panjang lah. Okey. Jadi kita tengok hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang peristiwa turunnya wahyu itu. Jadi Aisyah menyebutkan, meriwayatkan permulaan wahyu kepada Nabi SAW itu bermula daripada mimpi dalam tidurnya. Jadi kita tengok sebenarnya pertama kali Nabi SAW menerima wahyu itu adalah dalam mimpi. Yang wahyu yang turun di Gua Hira itu adalah wahyu yang kedua sebenarnya. Cuma wahyu yang pertama secara sedarlah. Kerana mimpi para rasul ini tidak seperti mana mimpi kita. Mimpi para rasul itu adalah wahyu. Sebagaimana kita sebutkan peristiwa yang besar Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya adalah melalui mimpi. Anni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, aku bermimpi dalam mimpi aku ini aku menyembelihmu, apakah pandanganmu kan. Jadi Nabi Ismail kata apa? Laksanakan, if'al ma tu'mar satajudini insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, maka laksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi Nabi Ismail kata perintahkan walaupun itu adalah mimpi, kerana mimpi para nabi itu adalah salah satu daripada wahyu yang benar kepada para rasul. Jadi Nabi SAW bermimpi di dalam tidurnya kurang lebih 6 bulan sebelum Nabi SAW menerima wahyu secara realnya di Gua Hira. Jadi Nabi SAW kemudian Nabi terasa ingin untuk berseorangan. Maknanya setelah Nabi bermimpi itu, Allah menjadikan dalam diri Nabi SAW ingin beruzlah. Maknanya nak putuskan diri daripada kesibukan dunia itu sekejap. Bukan putus terus, tapi nak putuskan sekejap. Maka baginda pun
Lalu baginda pun berkhulwah di Gua Hira. Baginda bertahannus, yang ini beribadat yang kita sebutkan tadi. Ibadat apa yang dilakukan itu adalah fikir. Sebab tu dalam Quran pun menyebutkan la'allakum tatafakkarun, kan? La'allakum tazakkarun, agar kamu beringat, agar kamu dapat berfikir. La'allakum ta'qilun. Al-Quran sendiri menyatakan bahawa, kan, bukanlah ibadah itu sentiasa bangun solat, kan? Bukan sentiasa maknanya memberikan sedekah, kan? Bukan sentiasa maknanya berpuasa semata-mata. Tapi ibadah itu boleh jadi dengan cara kita duduk dan berfikir akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dan berfikir bagaimana mencari solusi kepada permasalahan yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan ia adalah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW bertahanus di Gua Hira, di sana di malam-malam hari untuk beberapa ketika. Kemudian baginda pulang semula kepada keluarga untuk mendapatkan semula bekalan daripada Khadijah, hingga tibanya saat turunnya Jibril di Gua Hira. Jibril pun menemui baginda dan memerintahkan baginda membaca dengan katanya, bacalah, Iqra. Maka jawab Nabi SAW, ma ana biqari, aku tidak tahu membaca. Dipeluknya baginda sehingga kepenatan. Ini dipeluk Nabi SAW hingga penat lelah, dan diperintahkan sekali lagi dengan katanya, bacalah. Jawab Nabi SAW, ma ana biqari, aku tidak tahu membaca. Maka dipeluknya hingga Nabi SAW kepenatan, lelah. Diserunya lagi dengan katanya, bacalah. Dan jawab baginda, ma ana biqari. Dipeluk kali ketiga, kemudian dilepaskan dengan katanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu, maknanya daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima Jibril baca. Setelah itu Rasulullah SAW dengan keadaan yang menggeletar pulang ke rumahnya menemui Khadijah radhiyallahu anha dan minta diselimutkan. Okey. Jadi kita tengok balik. Jadi tadi bila mana Nabi SAW berada di Gua Hira, bermulanya Ramadan, Nabi pergi ke Gua Hira dan Nabi akan balik sekali-sekala ke rumah untuk mendapatkan bekalan dan bawa balik ke Gua Hira. Jadi pada tanggal 17 Ramadan itu turunlah Jibril alaihissalam. Ini ulama khilaf dari sudut bagaimana Jibril turun kepada Nabi SAW. Adakah dengan rupanya yang sebenar ataupun maknanya Jibril berubah menjadi seorang lelaki. Namun pendapat yang kuat adalah Jibril datang dalam rupa bentuknya yang sebenar. Cumanya Nabi SAW tidak melihat kepada rupa bentuk tubuh Jibril itu mana sepenuhnya. Jadi kita bayangkanlah, kan, kalau kita pergi duduk tempat gelap, kan, tiba-tiba ada orang panggil, kan, nama kita, ataupun seru pula kita, kan, suruh buat sesuatu. Jadi kadang-kadang kita nak kalih tengok pun rasa gerun juga, kan. Apatah lagi kalau benda tu datang main peluk kita pula, kan, lagilah, kan, takkan nak tengok belakang, kan. Jadi kita pun ada manusia sebagai ada rasa takut. Jadi Nabi SAW datangnya Jibril dalam rupa bentuk yang sebenar. Cuma Jibril datang maknanya membisikkan ataupun memerintahkan, bacalah. Kemudian Nabi SAW kata, ma'ana biqari'. Jibril datang peluk Nabi SAW. Ini berlaku mana Nabi SAW ibarat maknanya datang daripada belakang lah. Jibril dengar maknanya satu suara Jibril, nampak sebab malaikat Jibril ni besar, rupa bentuknya yang sebenar, kan, ada 600 sayap. Satu sayap saja maknanya boleh menutupi bumi, kan. Jadi Jibril datang memeluk Nabi SAW. Dan kenapa adanya peristiwa Jibril memeluk Nabi SAW? Ini Jibril menemui baginda, memerintahkan membaca, bacalah, Iqra. Sudah tentulah Nabi SAW menjawab, ma ana biqari, kerana telah kita fahami, kita pelajari sebelum ini, majoriti masyarakat Arab pada ketika itu adalah mereka yang ummi, mereka yang tidak tahu membaca dan juga menulis.
Jadi Nabi SAW tidak tahu membaca dan menulis. Ini bukan satu keaiban bagi Nabi, kerana memang adat masyarakat Arab pada ketika itu memang tak tahu membaca dan menulis. Itu yang majoriti. Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi SAW bukan kerana Nabi SAW pada waktu itu perfect dari sudut segala hal, dengan maksud kan, bukan Nabi SAW paling berpengaruh, bukan yang paling kaya, bukan yang maknanya paling pandai membaca dan menulis, tak kan. Sebab itu datangnya argument orang Quraisy yang menyebutkan, kenapa engkau tak pilih orang-orang yang ada pengaruh daripada kalangan kami? Kalau kita fikir logik kan betul juga. Dari sudut, kalaulah Allah memilih orang yang dah ada pengaruh, orang yang mana kalau dia bercakap orang akan dengar, kalau dipilih dia menjadi Rasul, sudah tentu bila dia bercakap orang mudah nak dengar, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Yang mana pilihan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang pasti ada hikmahnya, walaupun kita tak tahu kenapa. Kenapa Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah Subhanahu Wa Taala memilih daripada kalangan malaikat itu rasul. Karena dalam kalangan malaikat pun ada rasul, seperti mana kita mempunyai rasul, iaitulah Jibril, dan juga beberapa malaikat yang lain. Bermaksud bukan semua malaikat yang dapat direct arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara malaikat yang mana menerima arahan daripada Allah untuk disampaikan kepada malaikat yang lain adalah Jibril. Itu orang hari ni tanya, kalau wahyu dah tak ada, Jibril buat apa, kan? Dia Jibril selain menyampaikan wahyu kepada manusia dengan maksud kepada Nabi, tapi Nabi dah tak ada, Jibril juga menyampaikan wahyu kepada malaikat, kan? Kerana bukan semua malaikat yang ada akses direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fal muqassimati amra, dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada beberapa malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala lantik sebagai rasul, dan daripada kalangan manusia pun Allah pilih menjadi rasul. Allah sebut Allahu yastafi, Allah memilih. Perkataan istafa yang kita sebut Muhammad Mustafa tu kan, Muhammad Nabi SAW Al-Mustafa. Yastafi itu adalah satu pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu untuk memperjelaskan kenapa pilihan Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian. Kalau hari ni saya mai kuliah ni pakai jubah warna ungu, jadi saya tak perlu jelas kepada tuan-tuan kenapa saya pilih pakai baju ungu hari ni, kan? Jadi istafa adalah satu pilihan yang kita tak perlu pun nak ceritakan kepada orang lain kenapa kita memilih hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana memilih Nabi SAW menjadi Rasul, Allah guna perkataan istafa. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memilih Rasul, iaitulah Nabi SAW. Maka adalah rahsia hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kita tidak mengetahuinya. Walaupun para ulama membahaskan, tetapi ia adalah sesuatu yang Allah tak perlu pun nak jelaskan kepada kita kenapa. Kita hanya sebab kita sebagai hamba, kita hanya menurut perintah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Baik. Dan bila mana Jibril tadi Jibril berkata kepada Nabi SAW, bacalah. Nabi SAW kata, aku tidak tahu membaca, kerana memang dari sudut adat masyarakat Arabnya pada ketika itu memang tidak tahu membaca. Dan ini juga sebenarnya bila Nabi SAW tidak tahu membaca, ia menjadi satu kemuliaan bagi Nabi SAW. Bagaimana seseorang yang tidak tahu membaca tapi dapat mengetahui ilmu yang menjangkaui 1400 tahun yang akan datang. Contoh kita sebutkan hari ini, ilmu sains yang disebutkan secara tidak langsung di dalam Al-Quran. Contoh paling mudah adalah dari sudut matahari, kan? Ini kita belajar, kalau tengok sains dulu, kita belajar pada permulaan sains dulu berkaitan dengan pergerakan planet di angkasa ni. Dulu disebutkan bahawa bumi ni sebagai pusat, kan? Yang mana yang lain matahari dan bulan yang mengelilingi bumi. Tapi kemudiannya berubah kepada diketahui bahawa sebenarnya matahari yang maknanya dikelilingi oleh bumi dan juga bulan.
Kemudian kita sebutkan matahari itu bersifat statik. Sedangkan penemuan yang terbaru ataupun taklah yang terbaru sangat pun, tapi maknanya yang agak terkini ini, matahari dia tidak statik tetapi bergerak. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yasin yang kita duk baca, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu dia bergerak pada kadar dan juga pada laluannya. Zalika taqdirul azizil alim, yang mana bergerak ke mana, sampai ke mana, bila akan berhenti, wallahu a'lam. Zalika taqdirul aziz, Allah Subhanahu wa taala al-aziz yang berautoriti, yang mananya mampu untuk melakukan sedemikian. Dan Allah al-alim, mengetahui dari sudut di mana ke mana akan berhenti dan sebagainya, Allah sahaja yang mengetahui. Jadi bagaimana Nabi SAW yang tidak tahu membaca itu dapat menceritakan sesuatu yang dijumpai pada zaman kita hari ni. Jadi tidak tahu membaca bagi Nabi ini bukan satu kekurangan. Jangan kita pandang tidak tahu membaca ni ada satu kekurangan bagi Nabi. Bahkan dia adalah satu kemuliaan bagi Nabi SAW, kerana Nabi SAW mendapat direct ilmu dipelajari oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran itu. Baik. Kemudian adanya adegan Nabi SAW dipeluk oleh Jibril sebanyak 3 kali. Yang ini datangnya Jibril peluk Nabi SAW. Kenapa agak-agak Nabi SAW dipeluk oleh Jibril? Disebutkan di sini dipeluk Nabi SAW hingga kepenatan. Mungkin kita rasa bahawa pelukan ini untuk menenangkan, betul tak? Rasa nak bagi tenang kan. Biarlah datang satu suara perintah kepada kita, kita pun tak tahu benda apa, tapi nampak macam besar je duduk belakang ni kan. Datang peluk kita mungkin nak beri rasa tenang. Tapi masalahnya Jibril ni peluk sampai Nabi penat, lelah. Mana peluk kuat, kalau kita orang peluk kuat kan, kita tak boleh nafas. Itu maknanya. Kenapa Jibril memeluk Nabi SAW hingga Nabi SAW kepenatan, kelelahan? Kerana nak bagi tahu kepada Nabi SAW, peristiwa yang sedang berlaku pada Nabi SAW itu adalah peristiwa yang betul, yang benar. Kalau Piramli kata bukan cobaan. Sebab apa? Sebab sebelum 6 bulan sebelumnya Nabi dah bermimpi. Nabi bermimpi wahyu yang datang kepada Nabi SAW. Yang ni Nabi didatangi oleh cahaya. Kan kita sebut di awal hadis tadi. Kemudian di sini disebutkan bahawa Nabi SAW dipeluk kerana Jibril nak bagi tahu ini adalah sesuatu yang benar-benar berlaku kepada Nabi SAW, bukanlah sesuatu yang bukanlah sesuatu yang mimpi. Maka sebab itulah Jibril memeluk hingga Nabi rasa penat, mana tak boleh nak bernafas. Yang kedua, kenapa Jibril memeluk Nabi SAW hingga kepenatan? Hikmahnya disebutkan oleh para ulama. Apabila dipeluk hingga tak boleh bernafas, menunjukkan kepada keinginan kita kepada oksigen untuk bernafas. Ini sebagaimana pentingnya oksigen bagi kita untuk bernafas, untuk meneruskan kehidupan, maka begitulah nak diisyaratkan tentang kepentingan Al-Quran untuk memberikan kehidupan pada ruh, kepada jiwa kita. Kalau oksigen penting untuk pernafasan kita, boleh bergerak, boleh maknanya beraktiviti, maka Al-Quran itu juga ruh, kekuatan ataupun makanan bagi ruh, seperti mana oksigen bagi ruh kita untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu hikmah kenapa Nabi dipeluk sebanyak 3 kali. Iaitu untuk menggambarkan peristiwa yang sedang berlaku kepada Nabi SAW itu adalah peristiwa yang benar-benar berlaku, bukanlah mimpi. Dan setelah itu Nabi SAW pun diperintahkan oleh Jibril untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turunlah ayat yang pertama kepada Nabi SAW daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, iaitu daripada surah Al-Alaq. Nanti dalam pertemuan seterusnya nanti saya akan bahaskan kenapa surah ini penting, kenapa surah ini turunkan, kenapa 5 ayat ni, apa
kandungan 5 ayat. Sebab nak sebutkan kepada kita, kalau kita baca mana-mana buku pun, hatta buku ni sekalipun, kita akan baca pengantarnya ataupun dia punya mukaddimahnya. Jadi mukaddimah kepada Al-Quran itu adalah surah Al-Alaq. Dalam mukaddimah ni ada apa? Mukaddimah ni dia menggambarkan apa yang ditulis oleh penulisnya pada keseluruhan kitab. Bila kita baca mukaddimah, kita dapat gambaran dah apa sebenarnya kitab ni nak cerita, buku ni nak cerita. Jadi surah Al-Alaq itu ibarat mukaddimah. Jadi mukaddimah yang penting untuk kita memahami apa sebenarnya Al-Quran ni nak turun, apa yang kita patut dapat daripada Al-Quran. Sudah tentu bukan sekadar iqra' pada pembacaannya, tapi juga pada kefahamannya, yang kita akan bahas 5 ayat dalam pertemuan akan datang. Cuma saya nak sambung sikit lagi tuan-tuan. Dari sudut bila mana Nabi SAW menerima wahyu itu, Nabi turun pulang ke rumah Nabi SAW menemui Khadijah dalam keadaan diselimutkan, meminta untuk diselimutkan. Kata Nabi SAW, zammiluni, zammiluni. Nabi kata kepada Khadijah, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Lalu baginda pun diselimutkan, hingga mana ketakutan dan juga kegigilan, menggigil itu reda dan hilang. Nabi pun ceritalah kepada Khadijah peristiwa yang Nabi lalui bersama dengan di Gua Hira itu. Maka Nabi bertanya, apakah gerangan yang berlaku ke atasku itu? Ku takut terhadap diriku. Maknanya Khadijah, Nabi SAW kata kepada Khadijah, bila diceritakan aku jumpa, kita bayangkan kalau orang datang cerita pada kita, jumpa satu makhluk yang besar main bercakap dengan kita, perintahkan kita buat sesuatu, datang peluk kita pula balik dalam keadaan menggigil, kita ni antara nak percaya ataupun tak percaya, kan? Tapi Nabi SAW, bila mana Nabi SAW berada dalam keadaan sedemikian, Nabi cerita kepada Khadijah. Khadijah ni tidak kata kepada abang ni, itu mimpi je tu, ya je, ada je, kan? Tak. Khadijah mendengar dengan baik. Dan bila mana Nabi bertanya, adakah aku ni gila ke? Mana Nabi kata aku ni gila ataupun apa yang berlaku pada diri aku ni? Maka jawab Khadijah yang menunjukkan kepada pengiktirafan Khadijah terhadap Nabi SAW. Pengiktirafan ni sebelum Nabi menjadi Rasul, kan? Apa kata Khadijah? Tidak sama sekali, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakan dikau, kerana dikau sentiasa menghubungkan pertalian silaturrahim, dikau memikul beban kesusahan orang lain, menolong yang tidak berada, memberi makan tetamu, dan berusaha menyelesaikan rintangan yang meminta, bagi orang yang meminta. Jadi ini sifat-sifat yang Khadijah lihat yang ada pada diri Nabi SAW sebelum Nabi menjadi Nabi. Maknanya Nabi SAW sedia berada dalam keadaan akhlakul karimah, akhlak yang baik, bahkan sebelum turunnya wahyu kepada baginda. Dan insyaAllah nanti kita akan sambung berbicarakan pada 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Dan kita akan tengok sifat-sifat yang dinisbahkan kepada baginda oleh Khadijah radhiyallahu anha ni, yang kita boleh contohi insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, datang pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk pada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.